Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam adanya. Saya Anurullah Kabendi Khairul Zaim, pelajar SK Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi SPS Pulau Pinang. Pada hari ini, saya sangat seronok kerana dapat berkongsi satu cerita yang telah saya baca. Buku yang telah saya baca adalah bertajuk Kucing yang Bijaksana. Buku cerita ini mempunyai 16 muka surat. Karya ini telah ditulis oleh Nur Azlin Japar dan diterbitkan oleh Quality Books SDN BHD 2025. Cerita ini mengisahkan tentang seekor kucing yang sangat bijak dalam membuat keputusan. Pada suatu pagi yang indah, kelihatan dua ekor kera yang sedang berjalan. Di suatu tempat, kera besar dan kera kecil telah terjumpa seekor ikan. Mereka telah berebut dan bertengkar. Mereka ingin mencari seseorang untuk menentukan siapa pemilik ikan itu. Ketika mereka berjalan, mereka telah terserempak dengan kucing yang sedang tidur, lalu dikejutkan. Kera besar dan kera kecil meminta bantuan kucing untuk menjadi hakim. Kera besar berkata bahawa saya yang jumpa dahulu, akan tetapi kera kecil mengambilnya dan mengaku itu haknya. Kucing berkata, "Kamu tunggu sekejap sehingga saya datang semula." Tidak lama kemudian muncul kucing bersama 9 pisau dan penimbang. Kucing berkata, "Aku akan memotong dan membagikan kepada 2 bahagian." Kucing yang bijak itu memotong dan bahagian yang lebih dimakan oleh kucing. Lalu pun bertinggal dua ekor kera itu, dan kucing puas hati dapat memberikan pengajaran kepada mereka. Pengajaran dari cerita ini adalah janganlah kita bersikap tamak, kerana dengan sifat tamak ini akan merugikan kita. Akhirnya, 2 ekor kera tersebut pulang dengan tangan kosong. Itu sahaja ceritanya daripada saya. Sekian, terima kasih.